Salam sejahtera. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wah, malam ini Bukit Gambir, mana ahli parlimen dia? Syed Ibrahim benar. Wah, ini hebat. Terima kasih. Tahniah kepada semua. Kalau beginilah kebangkitan semangat rakyat, saya percaya Johor akan meletakkan perubahan yang sangat meyakinkan, insya-Allah. Boleh? Pakatan? Semangat. Lawan tetap. Permulaan yang sangat baik. Terima kasih. Notis yang singkat membanggakan. Saya keletihan pun hilang rasa letih. Sebab 5 hari lalu di Rusia, ASEAN kemudian bincang dengan Presiden Putin. 2 hala. Kemudian jumpa 4 mata. Bincang. Bukan saya minta projek. Saya bincang, minta dia jamin bekalan tenaga, minyak, gas, diesel cukup untuk rakyat. Apa kata Presiden Putin? Kerana hubungan kita baik, dia jamin bekalan tenaga untuk rakyat Malaysia, jamin untuk jangka panjang. Daripada situ, selain daripada Kazakhstan yang disebut oleh Saudara Mat Sabu, saya ke Turkmenistan. Ini kalau filem Piramli dulu mana? Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, Hindustan. Go ahead, Gostan. Itu saya tengok dalam orang hantar saya, saya sebut Turkmenistan, Kazakhstan. Jadi dia sebut ada dalam Piramli dia ada Go ahead, Gostan. Baik. Saudara, Malaysia ini bukan negara besar. Bukan ada ketenteraan besar. Bukan terlalu terkenal. Tetapi hubungan kita baik. Bila kita pergi ke mana-mana, Saudara Lok tahu, sambutan dan hormat sangat tinggi. Sebab itu kalau kita minta umpamanya kelaluan penerbangan, semua setuju. Cuma masalah kita pesawat, kapal terbang tak sempat kita beri cukup. Tapi tanyalah di mana, orang kata untuk Malaysia, yes, proceed. Di Turkmenistan bincang-bincang, Presiden Sardar Turkmenistan setuju bagi 2 telaga bekalan gas di antara terbesar di dunia kepada Malaysia untuk diselenggara oleh Petronas. Sekarang ini bermakna Malaysia akan menjadi gergasi pengeluar gas asli di dunia. Itu yang diiktiraf. Untuk siapa? Untuk kita, untuk anak-anak cucu kita. Bekalan gas puluhan tahun terjamin. Sekarang kita punyai. Kita boleh bekal. Saya jumpa Perdana Menteri Jepun. Dia minta kita jual jamin 20 tahun. Supaya pendapatan negara dari perairan Malaysia, dari Bintulu, Sarawak, terjamin 20 tahun pendapatan bagi rakyat Malaysia. Bukan kita gaduh ini soal hak Sarawak, hak Pulau Pinang, hak tidak. Hak rakyat kita. Apa keuntungan pulang kepada rakyat. Jadi ini di Turkmenistan. Saya pun sangat terharu. Presiden sangat baik. Bayangkan, dia
kita bersaing dengan semua syarikat minyak terbesar di dunia. Shell, Esso, Total, syarikat-syarikat minyak Arab, China, Rusia. Dia bagi telaga gas terbesar kepada Petronas kerana dia kenang Malaysia sebagai negara yang aman, berdaulat dan bebas dan merdeka. Jadi malam ini, walaupun dia ucap terima kasih kepada saya kata sebenarnya terima kasih kepada rakyat Malaysia. Kerana saudaralah yang menjamin politik negara ini stabil. Saudaralah yang menyokong pimpinan yang boleh tumpu kepada pembangunan negara dan rakyat. Jadi, dari balik saja daripada Turkmenistan, terus ke Pulau Pinang, ada program dari Pulau Pinang ke Seremban, di Seremban, malam tadi di Bintulu dan di Kuching. Bintulu kerana mengikut perjanjian lama Perlembagaan Malaysia 1963, hak pelabuhan itu hak negeri Sarawak. Sejak 63, kita janji kita tunai. Tetapi kita dengar baik-baik. Di Semenanjung, negeri ini Semenanjung, Menteri Besar Selangor ada, dengar baik-baik. Menteri Dalam Negeri pun ada, Saifuddin. Sudah tahu, untuk serah, bukan semuanya. Itu masih milik kerajaan Malaysia sebahagiannya. Kemudian, ada juga peranan Petronas di situ. Kerana gas asli dia dari Bintulu ke Jepun, ke Korea, ke China. Dari kapal-kapal Petronas dan Petros sekarang ni. Saudara, Premier Abang Johari, Premier Sarawak setuju untuk kerajaan Sarawak bayar kepada kerajaan Malaysia 1.8 bilion ringgit. Ini dia. Kita runding dengan baik. Sebab apa boleh begitu? Kerana kerajaan negeri Sarawak baik dengan kerajaan persekutuan. Selalu Yukfuan runding dengan mereka. Kemudian saya memutus dan mengumumkan dan menerima cek untuk rakyat Malaysia 1.8 bilion ringgit untuk semua negeri termasuk negeri Johor. Berapa? 1.8 bilion ringgit. Ini cara kerjasama kita. Sebab itu saya bagi tahu, nak maju kena kerjasama. Kalau ambil sikap kerajaan Sarawak umpamanya tak setuju dengan kita, menentang kita, asyik kritik kita nak runding macam mana? Sebab itu untuk Johor, peranan Pakatan Harapan itu sangat penting. Saya minta kawan-kawan Johor fikir masa depan kita. Tadi, pemangku Sultan Johor ke Kuala Lumpur dan saya menghadap. Kerana apa? Kerana hubungan kita dengan raja-raja Melayu harus kekal baik. Saya terima baik kerana pemangku Sultan Johor sebut PMX Anwar Ibrahim ni sahabat saya. Apalah saya ini anak kampung Cerok Tok Kun, ya, kahwin dengan Azizah satu-satu je. Tapi seorang pemangku raja anggap saya sebagai sahabat. Sebab itu bila tuanku berangkat ke Kuala Lumpur dan kata boleh menghadap, saya pun terima dengan baik. Dan ini dengan sendirinya menjawab kempen-kempen politik pecisan di bawah ini. Nak lawan politik tak berani guna nama raja. Bagi tahu saya runding dengan baik Sultan Johor.
Kalau dia terima saya sebagai sahabat, saya terima dia 10 kali lagi sebagai sahabat baik. Dan kita runding dengan baik. Saya terangkan bagaimana peranan kita. Pandangan Pakatan Harapan. Mengapa peranan orang Melayu di Johor penting. Mengapa kerjasama dengan China itu penting. Mengapa kerjasama dengan India, orang asli itu penting. Saya tak fikir Johor Jawa, Johor Bugis, Johor Melayu. Tak, saya kata rakyat Johor. Melayu Johor. China, India, Johor. Semua calon-calon kita yang akan saya umumkan ini, semua anak Johor. Saya hargai kerana dia dengan sendiri mematahkan tomahan. Ya, PMJ ada beri pandangan dia, terutama kita sejak 2018, projek-projek yang tersangkut. Kalau 2018 dan sebelumnya dan selepasnya, jangan tanya Anwar, jangan tanya Pakatan Harapan, tanya Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Jadi saya nak nasihat, ada seorang Esko Johor, selalu saya tak pernah jawab. Orang bagi tafsir macam-macam. Saya sebut begini, dia kata saya kritik beti besar. Bukan kerja saya. Bukan tempat saya nak kritik. Orang, tak apa. Ya, orang tafsir kurang pada orang. Yang kamu nak melenting sebab apa? Bila yang aku sebut nama kamu? Bila yang aku sebut kamu ini jawatan kamu? Tak ada. Ya, saya cerita pasal dasar minyak dari Turkmenistan, pelabuhan daripada Bintulu dan program-program untuk rakyat. Tapi Esko, amboi, baru Esko. Ini bukan PM ni tak tahu urus negara, ambil wang daripada Johor, tak bagi balik kepada Johor. Kamu belajar ekonomi di mana ini? Ni, turun ke tangkap, tanya ini. Pakcik tadi ni yang Melayu. Tanya ni Nyonya Cina tadi jumpa saya ni. Tanya Ana tadi, aneh tadi. Muniandi. Orang ini kadang-kadang lebih cerdik daripada satu dua orang yang bercakap panjang ni. Look at the facts. Apa saya ingat kita ini semua sempurna? No. Apa ingat kau kerajaan, Pakatan Harapan, Madani ini semua betul? Tak, boleh tegur. Mesyuarat Jemaah Menteri tanya Lok, tanya Mat Sabu, Saifuddin. Banyak yang tegur saya terpaksa dengar. Saya bukan kira suaranya UMNO atau DAP atau PBS atau GRS. Ini sebagai anggota. Kalau nak kritik banyak pelaksanaan sekarang, ada Esko kritik Pakatan Harapan sekarang. Ni, betul saya Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri itu Presiden UMNO. Saya kerjasama baik dengan dia. Tapi janganlah umpamanya mengatakan kita nak tirikan. Ini penting. Sebab itu saya sangat-sangat menjunjung kasih pemangku Sultan Johor tadi. Kerana susah payah dia datang dan menjelaskan. Ini cara sahabat. Ada orang nak salah guna, nak laga-lagakan. Dan seperti kata Mat Sabu, yang bertanding kita. Parti-parti politik. Jangan kaitkan raja-raja. Kalau dia tegur pun, kita terima baik. Kalau runding, kita runding dengan baik. Dan saya, di depan sultan-sultan semua yang saya biasa, saya bagi pandangan, saya setuju, ada tak setuju, pandangan balas. Kalau dia nasihat, saya terima baik. Dengan kepedulian Yang Maha Mulia Tuan Datuk Agung begitu. Dia bagi pandangan. Kita bagi pandangan balas, kita dengar nasihat. Saya bukan pergi depan
Angguk. Saya Perdana Menteri. Jawatan-jawatan yang ambil ni menteri-menteri. Dia boleh angguk tapi dia bagi pandangan tak ada salah. Kita nak pilih ini wakil rakyat dan pimpinan yang mewakili kepentingan rakyat Johor. Ini kena ingat. Jadi saya tak mau dikaitkan permasalahannya. Saya tahu viral dalam media sosial, apalagi menimbulkan kesangsian dan sebagainya. Saya nak nasihatkan, biar pilihan raya ini pilihan raya di antara parti. Dari Surah Mak Sabu bagi nasihat, jangan kita kaitkan. Tidak wajar dalam sistem negara kita, dalam demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Jadi kita harus ingat ada batasnya. Betapapun ada kemasalah dan tak setuju dan sebagainya, kita runding dengan baik dan kita menggadap dan jelaskan. Itu pendirian saya selama ini. Dan ini pendirian yang rakan-rakan saya dalam Pakatan Harapan pegang. Umpamanya, Malaysia tak terlepas. Kadang-kadang orang berucap ni dia ingat seolah-olah Malaysia ni negara di mana? Di bulan ke di bintang. Tak ada kesan daripada Selat Hormuz. Mengapa kita baik dengan Iran? Pertamanya, dia tak pernah bergaduh dengan kita. Apakah kita setuju semua dasar dia? Tidak semestinya. Tapi kalau kita baik dengan Iran lah, bila sangkut semua kapal di Selat Hormuz, orang-orang permainkan telefon lah, bercakap dengan Presiden Iran. Tapi itu kenyataan dan kita rakam perbualan saya dengan Presiden Iran. Habis bercakap, saya tebut tentang kapal yang tersangkut, tersadai kerana tak boleh lalu Selat Hormuz. Apa Presiden Iran kata? Presiden kata, PM Anwar, selesai cakap telefon ini, saya ikhtiar dan jamin kapal Petronas, kapal Malaysia akan saya izinkan lepas dari Selat Hormuz dan lepas sampai ke Pengerang. Ke Wilaiping, Tasyahau. Ini saya kata baik dengan Iran sebab apa? Weshamo. Weshamo. Sebab apa? Sebab kita baik dengan dia. Bila baik dengan dia, siapa untung? Bukan saya minta komisen. Bukan saya minta projek. Kapal boleh lalu dan rakyat Malaysia lebih senang. Kamu dengar orang cakap-cakap sombong, dia boleh buat apa? Cakap sombong. Hina orang, rendahkan orang. Kalau dalam mesyuarat ada pegawai, marah saja pegawai, pejabat awam. Mereka bukan kuli kita. Mereka pegawai kita, hormat. Apa bezanya kerajaan madani? Kita naik gaji pejabat awam. Paling tinggi dalam masa berapa? 12-13 tahun. Belum pernah naik gaji pejabat awam seperti ini. Itu cara kita layan. Bukan dekat pilihan raya seorang beratur ambil duit. Beratur lah. Ini is digital age, my dear friend. Digital age ini boleh guna saraji digital, Pak. Masuk saja akaun, wangnya sampai. Ya, nggak perlu berdiri lama, capek dong. Itu sebabnya ada pilihan raya. Boleh tegur. Saya tak marah orang tegur saya. Anwar ni asyik berjalan saja. Dia kata, datang ke sini, naik kapal terbang. Itu naik basikal. Cerdik. Betul. Dulu dia kata Datuk On Jaafar pun sebagai Menteri Besar Johor, seorang panglima, seorang pemimpin nasionalis yang saya sendiri hormati. Dia pun pernah naik basikal. Saya pun pernah naik basikal. Tapi saya fikir aku nak kayuh basikal daripada Kuala Lumpur ke Gambir ni takut esok pagi baru sampai.